transaksi satu hari Tan Sri betul ialah 3.1 juta. Mana transaksi 3.1 juta orang satu hari, tapi dia jalan dengan baik. Dan sebab itu penggunaannya pun rakyat Malaysia umumnya lebih bertanggungjawab. Kalau lihat ada kenderaan asing menggunakan, dia melaporkan. Jadi semangat kebangsaan dan pertanggungjawaban dengan rakyat itu membanggakan. Kegunaan sekarang ini sekitar 100 liter average, walaupun kita pergi sampai 300, ya. Dan 90% rakyat guna tidak lebih daripada 200 liter sebulan. Jadi kadang-kadang dalam perbahasan mengatakan tak cukup, sebenarnya terbukti dari si pelaksanaan kita tidak begitu. Setakat ini penyasaran subsidi RON 95 untuk 2026 dijangka menjimatkan 2.5 bilion ringgit. Jadi alhamdulillah, kerana kejayaan itu kita boleh perkenalkan beberapa program membantu rakyat, termasuk STR dan juga SARA. Dan 2 hari lalu 22 juta rakyat Malaysia 18 tahun ke atas menerima RM100 setiap individu melalui MyCard. Ini SARA untuk semua. Dan bayangkan Tan Sri yang betul, 2 hari kita ada belanja RM200 juta dan 2 juta rakyat boleh menggunakan dalam 2 hari. Ini satu kejayaan di kalangan penjawat awam dengan dasar lebih telus.